Kenyataan Timbalan Pesuruhjaya PAS Selangor, Ustaz Muhammad Syafiee Ngah, yang mendakwa kerajaan kini hanyut dengan konflik dalam parti dan mengabaikan rakyat sebenarnya agak melucukan. Ini kerana ketika PAS sendiri menjadi kerajaan antara tahun 2020 hingga tahun 2022, prestasi mereka jauh lebih mengecewakan. Pertama sekali, PAS sebenarnya tak layak bercakap soal keprihatinan terhadap rakyat. Kalau isu asas macam bekalan air bersih di Kelantan pun gagal diselesaikan. Walaupun PAS dah perintah Kelantan lebih 35 tahun, kerja mereka cuma pandai menyalahkan kerajaan pusat. Kononnya tak diberikan peruntukan. Yang peliknya, ketika Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man jadi Menteri Alam Sekitar dan Air selama 33 bulan Perikatan Nasional memerintah, apa solusi yang dia bawa? Yang ada, dia minta 30 tahun lagi untuk selesaikan isu air di Kelantan. Akhirnya, yang ambil tindakan sebenar ialah Kerajaan Madani melalui SPAN dengan meluluskan RM521.2 juta kepada Air Kelantan Sendirian Berhad dengan sasaran masalah ini selesai menjelang tahun 2028. Kalaulah tunggu PAS, alamatnya 30 tahun lagi lah rakyat Kelantan terus minum air bekarat. Keduanya, bila PAS menuduh kerajaan sekarang penuh dengan drama demi drama, mereka patut cermin diri dulu. Drama politik paling besar dan memudaratkan rakyat ialah langkah Sheraton yang berlaku pada Februari 2020. Rampasan kuasa yang menjatuhkan kerajaan pilihan rakyat dan melahirkan kerajaan tanpa mandat. PAS antara watak utama dalam episod ni. Bukankah ini jelas menunjukkan PAS pentingkan kuasa daripada kebajikan rakyat? Ketika rakyat sedang dihimpit oleh gelombang pertama pandemik COVID-19 dan mengalami masalah ekonomi, ahli politik PN sibuk menukar kerajaan. PAS juga tidak terkecuali terlibat dalam permainan kuasa dan menerima habuan politik termasuk pelantikan ke jawatan menteri, timbalan menteri dan ketua JLC. Jika benar PAS prihatin terhadap beban rakyat, sepatutnya mereka tunjukkanlah prestasi yang baik semasa memerintah. Ini tidak. Ketika 33 bulan itu, barang keperluan asas seperti ayam pun tiada stok dan jika ada, mencecah RM15 seekor. Harga barang asas naik. Minyak masak botol besar RM50. Telur grade D dan E hilang dari pasaran, manakala telur Omega pula berharga RM10. Tapi Menteri PAS ketika itu hanya anggap kenaikan harga mendadak itu bukan masalah besar. Bayangkanlah ketika itu, rakyat terutamanya B40 terpaksa mengangkat bendera putih kerana tidak mampu menampung kehidupan. Jauh beza dengan sekarang, di mana keperluan asas semuanya mudah didapati dengan harga yang jauh lebih murah. Jadi, sebelum PAS sibuk menunjuk jari dan menuduh kerajaan Madani gagal, baik mereka muhasabah dulu sejarah sendiri serta akui kegagalan mereka ketika berkuasa. Rakyat tak mudah lupa. Yang diingini adalah hasil yang nyata, bukan sekadar cakap kosong dan drama politik semata-mata.